Hai semua, selamat datang ke sesi kajian strategi kita. Okey, untuk hari ini, cuba anggap saya macam jurulatih pengurusan peribadi anda. Kita akan buat satu masterclass tahap eksekutif dan kita akan fokus betul-betul pada satu cabaran yang saya rasa paling kritikal untuk pemimpin hari ini, iaitu macam mana nak uruskan komunikasi dalam pasukan yang pelbagai dan tentunya berteknologi tinggi. Kalau anda seorang ketua, percaya cakap saya, taktik ni memang wajib anda kuasai. Okey, mari kita terus selami topik ni. Pernah tak anda terfikir, kenapa kadang-kadang arahan yang kita rasa dah paling jelas pun masih gagal difahami bila kita berhadapan dengan pasukan yang pelbagai? Kita rasa macam mesej kita tu dah cukup terang tau, tapi hasil yang kita dapat balik memang jauh tersasar. Sebenarnya, ini masalah kepimpinan yang sangat klasik. Puncanya terletak pada bagaimana komunikasi itu diproses dan ditafsirkan oleh individu yang berbeza-beza. Jadi untuk bantu anda, buku panduan eksekutif kita hari ini ada 3 modul utama. Pertama, kita akan tengok gaya linguistik dan jantina. Kedua, kita pergi kepada kecerdasan silang budaya. Dan yang ketiga, kita akan sentuh tentang ruang kerja digital. Okey, kita masuk terus ke modul pertama, gaya linguistik dan jantina. Dan macam mana cara kita bercakap tu sebenarnya membentuk cara kita memimpin. Sekarang, benda yang paling menarik tentang perkara ni ialah budaya kerja yang betul-betul inklusif bermula bila kita faham perbezaan cara kita berinteraksi. Kajian memang ada tunjuk corak yang sangat ketara tau. Contohnya, wanita selalunya lebih suka kongsi pencapaian bersama-sama, mereka lebih cenderung minta pengesahan dan suka beri maklum balas yang positif. Lelaki pula, mereka ni biasanya lebih berterus terang, selesa untuk menonjolkan pencapaian peribadi dan agak kurang gemar untuk mengaku kelemahan secara terbuka. Tapi, sekejap ya, nak jelaskan sikit, ini cuma kecenderungan umum, bukannya hukum mutlak. Memang banyak je lelaki yang merendah diri dan ramai juga wanita yang sangat vokal tentang kejayaan mereka. Cuma, poin saya dekat sini, sebagai seorang pemimpin, kesedaran tentang variasi gaya-gaya inilah langkah pertama untuk kita elakkan sebarang berat sebelah. Bercakap pasal benda ni, ada satu pandangan yang sangat tepat daripada pakar komunikasi Deborah Tennant. Beliau tekankan yang setiap individu, tak kisah siapa pun, perlu sedar macam mana gaya linguistik ni boleh pengaruhi persepsi dan keputusan kita. Maksudnya, gaya bahasa yang kita guna ni secara langsung mempengaruhi macam mana rakan sekerja nilai tahap keyakinan dan kecakapan kita. Ia bukan setakat apa yang keluar dari mulut kita je, tapi ia betul-betul boleh tentukan peluang naik pangkat dan kelangsungan kerjaya seseorang. Jadi, macam mana nak perbaiki semua ni? Ini plan tindakan untuk anda buat audit harian. Mula-mula sekali, cuba nilai gaya linguistik organisasi anda sendiri. Lepas tu, kenal pasti apa halangan komunikasi yang mungkin tengah sekat potensi pasukan anda. Dan yang paling penting, pastikan kredit diberikan secara adil untuk setiap idea yang bernas. Kita kena pastikan setiap suara didengari, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Baiklah, mari kita beralih ke modul kedua pula. Kita akan tengok macam mana benda ni berkait dengan kecerdasan silang budaya, terutamanya bila kita nak mengemudi organisasi peringkat global. Bila kita uruskan pasukan antarabangsa, perbezaan geografi ni memang bawa risiko komunikasi yang sangat tinggi. Setiap kali anda keluarkan arahan, akan berlaku proses pengekodan dan penyakodan. Masalah biasanya akan timbul bila simbol atau frasa yang anda guna tu ditafsirkan dengan cara yang berbeza oleh pasukan di negara lain disebabkan latar belakang budaya mereka. Percayalah, masa inilah selalunya mesej seorang ketua tu hilang arah tanpa disedari. Dan dekat sinilah wujudnya satu perangkap halimunan yang cukup bahaya, iaitu etnosentrisme. Secara ringkasnya, ia adalah kecenderungan untuk kita rasa yang nilai dan budaya kita tu jauh lebih bagus daripada orang lain. Jangan main-main tau dengan sifat ni. Kalau tak dikawal, ia bukan je boleh hancurkan bisnes antarabangsa anda, tapi boleh rosakkan terus hubungan diplomatik yang kita dah bina susah payah. Jadi, untuk elak perangkap ni, kita perlukan komunikasi silang budaya sebagai perisai. Kena ingat, makin besar jurang budaya antara anda dan pasukan di luar negara tu, makin tinggilah risiko untuk berlakunya salah faham. Ia dah melangkaui isu bahasa semata-mata. Ia lebih kepada macam mana mereka mentafsir dunia pekerjaan mereka sendiri. Okey, sebagai jurulatih anda hari ini, saya nak kongsikan satu senarai kecerdasan budaya yang sangat praktikal. Pertama, tolong biasakan diri dengan norma kerja budaya pasukan anda. Kedua, sentiasa peka nak guna nama atau pangkat yang betul bila berurusan. Ketiga, hormati sikap mereka terhadap masa. Adakah mereka jenis yang sangat tepati masa atau lebih fleksibel? Dan yang terakhir, fahami apa sebenarnya jangkaan mereka terhadap tarikh akhir sesuatu kerja. Seterusnya, kita terus masuk ke modul ketiga, ruang kerja digital. Macam mana kita nak betul-betul manfaatkan teknologi untuk melonjakkan produktiviti pasukan? Zaman sekarang ni, untuk uruskan pasukan jarak jauh,
kita memang sangat bergantung pada evolusi teknologi. Dulu kita cuma ada panggilan telefon dan mesin fax kan? Tapi sekarang, semuanya bergerak pantas dengan email, telesidang video dan pelbagai rangkaian web. Kuasa teknologi inilah yang membolehkan pasukan global anda beroperasi 24 jam sehari, merentas pelbagai benua tanpa henti. Setiap platform digital ni ada kelebihan dan fleksibiliti dia tersendiri. Contohnya, email dan fax. Ia membolehkan kita berkomunikasi walaupun kita berada di zon masa yang berbeza. Telesidang pula sangat sesuai untuk kita selaraskan idea dengan pantas secara langsung. Dan jangan lupa, rangkaian komputer yang mana ia mudahkan kita untuk simpan dan kongsi data berskala besar secara lancar kepada semua ahli pasukan di merata dunia. Jadi, persoalannya, macam mana anda sebagai ketua nak terajui inisiatif ni? Strategi kepimpinan anda perlulah fokus kepada penggunaan IT sebagai alat jangka panjang. Ini bukan sekadar pasal kerja, tapi untuk bina kepercayaan dan tingkatkan tahap kepuasan staf serta pelanggan anda. Pastikan sistem anda menyokong komunikasi secara global sepanjang masa dan gunakan sepenuhnya keupayaan rangkaian tu untuk pastikan aliran maklumat berjalan selancar yang mungkin. Jadi, kita dah sampai ke bahagian penting, rumusan dan audit komunikasi eksekutif untuk penilaian akhir anda. Inilah masanya untuk kita satukan semua modul tadi jadi satu strategi yang padu. Secara ringkasnya, cabaran utama anda adalah untuk menavigasi gaya linguistik secara adil, merapatkan jurang silang budaya yang ada dan menggabungkan rangkaian komunikasi berteknologi tinggi ini dengan lancar. Kalau anda dapat kuasai 3 elemen ni, itulah resepi rahsia sebenar untuk mengurus pasukan global yang cemerlang. Sebelum kita tamatkan sesi ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan provokatif yang saya harap anda akan fikir-fikirkan nanti. Adakah tabiat komunikasi yang anda amalkan di tempat kerja sekarang ni sedang giat membina jambatan kefahaman atau tanpa sedar ia sebenarnya sedang mencipta tembok halanan yang menyukarkan pasukan anda? Renungkanlah kembali legasi komunikasi anda bermula hari ini. Terus tingkatkan kualiti interaksi supaya persekitaran tempat kerja kekal harmoni dan berprestasi tinggi. Baiklah, itu sahaja untuk sesi kajian strategi kita pada kali ini. Terima kasih.